Kita nak berhibur bersama-sama. Tadi kita katakan kita ada persembahan artis yang kembali dengan jiwa roh yang baharu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mereka buat persembahan, eloknya kita temu ramah lah ya. Kita beri tepukan untuk Ana The Rehan. Silakan. Pastinya Ustaz Nazri bersama dengan sahabat-sahabatnya. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Kabare. Wes mangan? Alhamdulillah. Dah tentu wes adus lah kan. Cuma kita hari ni macam berjoging, panas sikit, tapi alhamdulillah. Itulah. Saya baru nak kata, belum show dah berpeluh. Lepas show mesti dah mandi. Ustaz, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke Sejangkang. Mungkin nanti kalau dah lepas nyanyi nak tanya mungkin susah sikit lah. Kan? Lama tak tengok, kita nampak Ustaz dah memang, ini bukan chat GPT lah, ini betul-betul Ustaz. Ya, betul-betul. Bukan AI Bukan AI, ini ori. Original, Macam baik. ekspedisi real lah. Real ekspedisi, jadi kami real Rehana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada melawak je lah. Sedikit mukadimah Ustaz. Kita difahamkan tahun ni Ustaz kembali dengan Ana The Rehan. Alhamdulillah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih pertanyaan tu. Jadi untuk umat Islam, saudara kami di Sejangkang ni, inilah kumpulan baru saya yang sebenarnya nak katakan baru, kami orang lama juga kan. Gitu ceritanya. Jadi dia hanya kita boleh katakan kita kembali menghidupkan balik, mengembalikan balik lagu-lagu Raihan yang dah 20 tahun tak ada. Masya Allah. Jadi kita pun tak tahu umur panjang mana lagi. Sekarang ni pun dah umur 55 dah. Kan? Jadi atas dasar tu mungkin sejak saya kena jantung hari tu. Iyalah. Dapat nyawa baru. Masya Allah. Saya pun berfikir berilah masa, saya nak bagi masa untuk nyanyikan balik lagu-lagu Raihan. Kerana dah lama tak ada. Jadi alhamdulillah bila kita dapat tubuhkan balik, bersatu balik dengan kumpulan ni, komen di Facebook, di Instagram, di YouTube, semua bercakap terima kasih. Kita pun tak sangka kita dirindui rupanya. Jadi alhamdulillah, insyaAllah selagi kami ada bertiga ni, kami boleh kembalikan seperti mana Raihan zaman dahulu, insyaAllah. Baik. Allah. Ayo warga Sejangkang, beri tepukan dan alulukan persembahan Ana The Rehan. Terima kasih. Baik bang, sebelum kita lagu pertama, kita harap orang di Sejangkang boleh masuk dalam ni kau, penuhkan ruang yang ada. Ya, masuk lagi. Jangan malu. Saya nak tanya awak, makanan boleh bawa kan? Makanan boleh bawa ke tak boleh dalam ni? Boleh kan? Boleh. Tapi jangan tumpah. Jadi kalau boleh lah, marilah duduk dalam ni. Santai. Sambil makan, santai. Cuma saya nak ingatkan, makanan yang kita makan bantu juga untuk dibuang di tong sampah yang dekat disediakan. plastik sampah yang ada di Hari ini kita kantungan. makan free, janganlah kita menyusahkan pula pada pihak yang mengusahakan majlis hari ini. Iya betul. Jadi lepas makan, kita jangan lupa angkat, buanglah ke tong sampah yang disediakan. Okey bang, kita mulakan. Ya, kita makan dengan bismillah, Betul. buang sampah dengan alhamdulillah. Tapi bukan kat parit lah, dekat plastik sampah. Betul. InsyaAllah Fad, kita mula dengan pujian. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar Segala puji hanya bagi Allah Bila dipuji kejayaan kita Sebenarnya bukan milik kita Oleh itu sedarlah sentiasa Semuanya dari Allah. Alright, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah
Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hati gembira terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Okey, cakap Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. selamat datang. Sampai makan, jangan lupa tadi buat bismillah, buang Alhamdulillah. Ya betul. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf zahir dan batin. Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah memayungi bumi. Hati terasa kebesarannya, ucapkanlah Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Siapa yang layak dipuji hanyalah Allah. Kalau kita handsome, orang puji kita, kita rasa bangga tak? Oi, bangga tapi tak boleh bangga sampai lupa diri. Gitu. Kalau kita kaya, orang kata kita kaya, kita kena bangga tak? Amin, amin dulu. Syukurlah kan tak jadi orang miskin kan. Ya. Tapi kalau dah kaya, kena jadi macam Wak Khair lah. Banyak sumbangan. Betul. Baru kita dengar ada cakap mana datang suara. Dari mana perasan suara dia. tu? Syukur lagi lah macam ni. Alah lagilah kalau macam ni. Lagilah. Alamak. Wak ni wak. Orang lagi wak. Orang lagi kami tak boleh tahan. Allah, duit raya. Duit raya. Kesian anak-anak kalau tak pergi ambil kan? Tapi berapa banyak dia bagi tu? Tak apalah, anak-anak nak pergi pun pergilah insyaAllah. Jadi insyaAllah lagu kedua ni kami nak kongsi dengan anda. Alhamdulillah penubuhan Ana The Raihan ini kami Allah izinkan untuk kita dapat hasilkan 3 karya. Daripada Ramadan ke Bulan Raya ada 2 lagu. Jadi malam ni insyaAllah kita akan bawa 2 buah lagu raya yang kami sempat usahakan. Dan mudah-mudahan menjadi halutia sepanjang tahun lah bang insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sempat kami reka lagu terbaru Hari Raya, hasil tangan dan hidayah ilham kumpulan Ana The Raihan.